Okay guys, aku ada satu kipas travel, kipas camping. Okay, kipas ni adalah tripod portable fans. So dia pakai bateri lah guys. Tengok ni bag dia. Okay guys, mari aku tunjuk dalam dia. Dalam dia yang ada kipas lah. Kipas sekali dengan dia punya tripod. Tengok aku pasang dia guys, macam mana. Okay guys, ni tripod dia lah. Tripod dia ni pasang macam ni guys. Ini budak-budak pun boleh pasang guys, tak susah pun. Yang bestnya dia solid lah guys. Tengok material dia macam mana. Tengok dulu material dia, solid guys. Okay guys, ini lubang untuk pasang fan, untuk kau nak letak fan dah. Yang bestnya guys, dia ada 2000 mAh. Dia pakai 2000 mAh bateri. Nak pasang bateri dia senang guys, kat belakang ni je. Masukkan dan dia dah pasang lah. So kalau kau nak hidupkan, button dia kat sini lah. Kau tekan lama-lama dan dia hidup lah. Ni cara dia. So siapa yang nak dapatkan Opola tripod fan ni, boleh check kat beg kuning guys.